izinkan hari ini untuk saya bercerita berkenaan seorang wanita yang saya sangat sayang dan saya sangat rindu. Ini nenek saya, namanya Zainab binti Ismail. Dilahirkan pada tahun 1933, meninggal pada tahun 2012. 10 bulan selepas arwah bapa saya sendiri meninggal dunia. Dan seperti kebanyakan orang tua-tua, orang Melayu zaman dahulu, jarang menggunakan nama penuh. Nama panggilannya Mek Zainab ataupun lebih mesra Mek Nap. Mek itu kira ganti mak lah. Jadi saya akan merujuk kepada Zainab sebagai Mek ataupun Mek Nap. Mek Nap ni orang Jati Kelantan. Dan kalau sesiapa yang kenal saya tahulah saya memang mementingkan Jati itu macam mana. Mek dilahirkan di Kelantan. Dibesarkan di Kelantan. Berkahwin di Kelantan dengan orang Kelantan. Melahirkan anak semuanya 5 orang juga di Kelantan. Dan meninggal juga di Kelantan. Jadi Mek, dunia dia, seluruh alam dia hanyalah di Kelantan dan jarang-jarang akan ke Kuala Lumpur. Tidak pernah sama sekali ke Sabah ataupun Sarawak. Jadi Mek ni orangnya ada aura. Orang tua-tua zaman dulu bukan boleh dibawa main. Memori yang kekal, konsisten ada dalam minda saya adalah ketika orang datang melawat. Dan ini tidak kira lelaki ataupun perempuan. Kerana masyarakat Melayu tidak membahagikan ruang-ruang di dalam rumah mengikuti gender. Kita semua boleh masuk rumah kita. Dan Mek akan ke ruang tamu selepas memakai baju-baju dia dengan proper lah. Biasanya baju blouse zaman Melayu yang dulu, kain batik, tapi bukan kain batik cikai-cikai ya. Kain batik yang betul-betul mahal, kain batik Kelantan. Tudung dia, macam ini tudung dia. Dan juga barang kemas. Barang kemas ni, emas-emas ni, lepas ni saya akan sentuh balik, tapi merupakan satu elemen yang penting dalam identiti seorang wanita Melayu dan saya percaya wanita-wanita dalam kebudayaan Asia yang lain. Jadi Mek ni dia akan ambil tempat dia di sofa panjang di tengah tu dan kami semua akan mengelilingi Mek, menantikan setiap ucapan yang dia bagi. Dan kata-kata dia, kalau orang tahulah macam mana nak handle nenek-nenek ni, tegas, direct, sugar coating tak ada. Gula tu hanya untuk minuman, bukan untuk bibir. Dan kalau tahulah how much Kelantanese love their sugar. Jadi itu adalah aura Mek. Dan orang dengar, kenapa orang boleh mendengar kata-kata seorang wanita Kelantan tua yang kecil, lepas tu duduk terbongkok-bongkok tu. Kerana dalam masyarakat kita, saya percaya dalam Malaysia, orang tua lebih banyak makan garam. Jadi prestij diri itu kepada pengalaman dia. Bagaimanapun, Mek ini bukan seorang yang berpendidikan. Tidak pernah mendapat pendidikan rasmi. Tidak boleh membaca dalam bahasa Rumi. Mek hanya mampu membaca dalam bahasa Jawi, tujuannya Al-Quran dan kitab-kitab. Namun begitu, pendidikan itu satu yang sangat penting dalam hidup Mek. Expectation dia kalah Everest. Jadi 5 orang anak dia tu dihantar berjalan 2-3 kilometer. Daripada rumah kampung tu sampai ke jalan besar. Kena pergi sekolah. Tak pergi sekolah, rotan. Tak pergi sekolah akan ditanya, kenapa mau jadi orang gagal di dalam hidup. Jadi 3 anak lelakinya, satu ke Universiti Malaya, arwah bapa saya, satu ke London dan satu ke Queensland. Jadi kami, cucu-cucunya daripada kecil, sudah banyak mengalami pengalaman berbual seakan-akan temuduga job street. Jadi Mek dekat sini kan. Salam, Assalamualaikum Mek, Mek sihat. Exam nombor berapa? Nombor 2 Mek. Siapa dapat nombor 1? Orang lain Mek. Tak baca buku ke? Dah baca Mek. Jadi rasa nervous tu memang ada. Tapi rasa nervous tu memberikan kami impak yang sangat bermakna kerana kami tahu dalam hidup kena sentiasa mencuba untuk menjadi lebih baik. Namun begitu hidup Mek ni bukanlah senang. Dan dengan itu saya akan menyentuh kembali kenapa orang-orang Kelantan, terutamanya perempuan, sangat mementingkan emas. Bukan sekadar untuk tunjuk-menunjuk bak Datuk Vida. Tapi itu emas dia kan, so let her do what she wants with the gold. Kerana apa? Kerana kehidupan zaman dulu,
Orang-orang tidak ada 9 to 5. Tidak ada kerja pejabat. Gaji pun ada, tapi gaji hidup kampung dulu sikit. Arwah datuk saya kerjanya cikgu. Dan ketika dia sakit, tidak ada apa-apa punca pendapatan melainkan berkebun kecil-kecilan. Jadi apa mak saya buat? Mak saya masak nasi lemak, bungkus dan hantar ke warung-warung yang sekeliling. Jadi ada beberapa tahun masa mak saya masih berkahwin dan masa tu bapa saya sekolah, mak lah bapa, mak lah ibu. Tidak pernah dia rasa, alamak, saya perempuan, I do not know what to do. Tidak pernah ada ucapan itu, tidak tahu berbuat apa. Dan kenapa emas itu penting? Emas pada zaman dahulu diberikan kepada pengantin-pengantin perempuan. Untuk apa? Bukan sekadar untuk menunjuk-nunjuk materialistik, kapitalis, tidak. Kerana apabila bajet bulanan tidak cukup, setiap hujung bulan, saya mendapat cerita daripada makcik-makcik saya, sebab dulu gelang emas ini berurat-urat, boleh dipatahkan. Jadi mak akan ke kedai pajak gadai, dan mak akan jual satu urat. Mak akan jual satu cebis, macam ini. Dan kemudian apabila ada duit lebih, mak akan tebus kembali. Jadi apakah itu emas kepada wanita-wanita di Malaysia? It is a tangible property. Harta yang harus kita ada untuk kesinambungan hidup. Rumah tak boleh kita bawa lagi. Emas kita boleh bawa. Sekiranya apa-apa yang terjadi dalam family kita, kita tak boleh nak elak. Jadi itulah gambaran orang Kelantan, wanita Kelantan yang saya ada semenjak saya lahir. Jadi saya di rumah kan, inilah typical ya, ciri-ciri wanita yang saya kenal. Macam ni, lantang bila perlu, sentiasa direct, berterus terang dan kena tahu apa yang awak nak dalam hidup ni. Kena ada cita-cita. Dan dah tahu apa cita-cita tu, kena terus capai cita-cita tu, tidak ada alasan. Jadi itulah gambaran yang saya ada. Dan kemudian apabila saya remaja, mak ayah saya ni cerita dia kan, dia orang ke sekolah biasa. Dan mereka orang baik. Tapi masa zaman generation saya tu, saya pasti semua orang tahulah, mereka ada impian untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah agama. Untuk menjadikan kami lebih beragama daripada mereka. Jadi saya pun dihantarlah ke satu sekolah berasrama penuh, sekolah agama di area Selangor. Kalau saya sebut daerah, tahu tak sekolah mana? Kacang. Okay, alright. Jadi saya bersekolah di situ. Dan saya kan, jadi saya masuk kan, bila saya masuk satu ruang tu, saya just, hai, nama saya Ruby, hai. Tapi kemudiannya terdapat banyak ya kat sekolah tu, nasihat-nasihat yang diberikan atas nama dorongan. Contohnya, yang saya ingat sampai sekarang, perempuan tak boleh jalan hentak kaki kerana lelaki boleh dengar. Perempuan tak boleh pakai perfume wangi-wangian, akan menaikkan syahwat lelaki. Perempuan tidak boleh bercakap dan suaranya macam hari ni kan haram, kerana boleh memberikan impak kepada lelaki. Seperti lelaki itu makhluk yang lemah. Itu implikasi, bukan saya percayalah. Tapi yang paling saya ingat adalah budak perempuan tidak boleh menjadi ketua. Diorang tak cakap tau, they will never say such a thing. But how do they do it? Ketua pengawas lelaki, penolong ketua pengawas perempuan. Ketua pustakawan lelaki, penolong ketua pustakawan perempuan. Ketua kelas lelaki, penolong ketua kelas perempuan. Dan itu kali pertama saya merasakan, ada orang percaya bahawa wanita ini ada had, ada limit daripada segi apa yang mereka boleh buat. Dan ketika itu, saya memang tak belajar lagi lah hak asasi manusia ni, tidak. Tapi jiwa saya seakan-akan melawan. Jiwa saya memberontak. Jiwa saya enggan bila jalan tu, naik tak syahwat? Tak ada kan? Okey. Saya tak boleh hidup macam tu, memikirkan apakah persepsi orang lelaki terhadap saya. Jadi, itulah pengalaman saya yang saya sedar, ironi sekali di mana saya mengenal erti kesaksamaan di dalam rumah saya, dan apabila saya keluar menghadapi masyarakat, ada penindasan. Penindasan yang bagaimana?
wanita itu lemah hanya kerana mereka wanita. Wanita itu kurang akal, yang ni saya dengar banyak kali, hanya kerana mereka wanita. Di rumah saya, tidak ada istilah hanya kerana anak perempuan kurang disayangi, hanya kerana anak lelaki lebih disayangi. Jadi itulah yang saya terapkan, yang diterapkan juga oleh ibu bapa saya. Jadi seumur hidup saya ini, bila saya dah besar, saya mendapat inspirasi daripada kisah-kisah McNab dan budaya-budaya saya dan juga budaya-budaya di luar sana. Saya merasakan perlu saya fikirkan dan saya cari apakah tradisi wanita dalam Malaysia. Apa yang mereka cakap berkenaan wanita punya sifat kepimpinan, wanita punya sifat daya diri. Jadi begitulah saya punya, my entire life's purpose has been devoted to find out the narratives of women in my own society. Dalam dekat kita sendiri, ada ke tidak? Dan saya mulakan dengan negeri saya, Kelantan. Okey, jadi di negeri saya, Kelantan, sebenarnya ada sesuatu value, sesuatu budaya ataupun nilai yang tidak ditulis. Ada tradisi bahawa wanita itu memang kuat. Jadi saya akan bacakan quote ni daripada Pauline Fan, seorang penyelidik dan penulis yang tersohor. There is a long tradition of formidable women in Kelantan's history and mythology, and in the indelible presence of strong women in contemporary Kelantani society. Kelantan's folklore and cultural traditions such as wayang kulit and mak yong embody the indomitable semangat of women that continues to shape the individual character and community life in Kelantan. Jadi semangat itu apa? Boleh jadi jiwa, boleh jadi spirit, boleh jadi apa yang ada dalam diri kita ni, suara yang memanggil kita untuk berjuang. Itulah semangat. Jadi bila saya baca ni, saya rasa betapa benarnya. Tapi daripada aspek-aspek masyarakat Kelantan yang bagaimana? Jadi saya tengok, daripada segi seni tradisional budaya, yang kita ada adalah mak yong. Mak yong dipelopori oleh watak utamanya, primadonanya orang perempuan yang supposedly mereka memainkan watak ratu ataupun pemaisuri ataupun puteri. Yang di Kelantan memang terdapat ramailah macam tu. Kita juga ada tarian asyik, juga perempuan. Dan kita ada tarian inai, juga perempuan. Apa yang lelaki kalau di Kelantan? Seni lelaki? Ya, DK Barat, betul. DK Barat. Yang itu je lelaki, yang lain semua perempuan dominate. Okey, jadi itu daripada segi budaya. Bagaimana pula dengan segi sejarah? Jadi boleh sesiapa tak bagi tahu saya apa nama raja perempuan di Kelantan yang sangat legendary? Cik Siti Wan Kembang. Jadi yang uniknya di Kelantan yang saya rasa tak cukup orang bercerita adalah Kelantan merupakan satu-satunya negeri di alam Melayu ketika itu yang mempunyai pemerintah perempuan. Bukan permaisuri, tetapi ratu. Dan sebenarnya ada ramai lagi lah, bukan Cik Siti Wan Kembang sahaja. Jadi kisahnya begitu tersohor, diberikan nama panggilan Paduka Cik Siti. Dan Cik Siti ni ada anak angkat, diambil daripada keluarga Jambi, Puteri Saadong. Pernah dengar cerita Puteri Saadong? Pernah? Tak pernah? Tak apa saya cerita. Okey, saya cerita sebab ada telemovie. Poster dia. Oh, itu Siti Khadijah dulu, tak apa. Kita pergi Puteri Saadong dulu, okey? Jadi Puteri Saadong ni, kisah dia, masa tu dia sudah memegang tampuk kekuasaan di Kelantan. Dan dia ada seorang suami dia, Raja Abdullah yang itu. Yang pelik sikit tu Raja Siam, yang itulah. Okey. Jadi masa tu kan, ceritanya Raja Siam ni, kalau orang tahulah, korang baca buku sejarah kan, dia orang suka mengumpul, hobi. Mengumpul barang lah. Orang kan suka kumpul Lego, suka kumpul Pokemon card. Sesetengah raja, saya tak cakap semua. Dia orang suka kumpul perempuan. Okey, jadi dia mendengar ura-ura bahawa Puteri Saadong ni seorang yang sangat cantik. Dan dia pun mengatakan, okey, saya nak Puteri Saadong ni jadi gundik saya. Pergi serang Kelantan. Jadi Kelantan dikepung dan Puteri Saadong tidak mahu menyerahkan badan dia kepada Raja Siam. Tapi suami dia cakap apa? Sayang,
Adik comel lote. Gila, abe tunggu, abe setia. Lepas tu, Puteri Seadong pun memang mendapatkan janji daripada suaminya, kena setia. Saya pergi, saya tidak akan menyerahkan badan saya kepada Raja Siam. Dan memang bila Puteri Seadong pergi, dia tidak serahkan badan dia lah. Sebab dia ada ilmu spiritual yang sangat kuat. Tapi bila dia balik tu, tiba-tiba dia masuk maligai dia tu, apa suami dia buat? Sudah berkahwin 2. Itu satu lagi hobi lah. Okey, jadi cerita yang kita dapat, dia bunuh suami dia. Sebenarnya tidak. Kalau baca hikayat Kelantan, dia tidak bunuh suami dia. Suami dia yang memenggal kepala dia dulu menggunakan pedang ataupun keris. Dan Puteri Seadong dibangunkan oleh dayang-dayang dia menggunakan azimat yang ditinggalkan oleh Cik Siti Wan Kembang. Jadi itulah kisah Puteri Seadong yang terpaksa menelusuri tampuk kekuasaan dengan banyak cabaran. Jadi bagi saya kan, kalau perempuan boleh jadi raja, kenapa perempuan tak boleh jadi ketua kelas? Lagipun bukannya asing ya untuk perempuan memegang tampuk kuasa sekiranya mereka boleh. Kemudian saya mencari-cari lagi di manakah penceritaan wanita dalam tradisi yang mengetengahkan mereka. Lalu saya berjumpalah dengan tradisi dinamakan tradisi Minangkabau. Jauh ya daripada Kelantan, saya turun Negeri Sembilan, lepas tu belajar pula mengenai Sumatera. Jadi di Minangkabau ada satu figura wanita yang sangat-sangat hebat, dinamakan Bundo Kanduang. Bundo Kanduang. Okey, jadi dalam Bundo Kanduang ni, okey, jadi satu hal pasal orang Minangkabau ni kan, diorang sukalah peribahasa pantun. Tapi bagusnya kita boleh baca. Okey. Bundo Kanduang, limpapai rumah dan gadang, sumarat dalam negari, hiasan dalam kampuang, umbun puro pagangan kunci. Yang ingin saya jelaskan di sini, mereka merupakan tiang masyarakat. Ketua yang memang harus ada seorang wanita. Ketua-ketua lain boleh lelaki, tapi yang ini harus wanita. Jadi Bundo Kanduang ni dikira orang yang menyimpan semua pengetahuan adat di dalam minda mereka. Jadi mereka ni ada sudah lama. Okay? Jadi setiap keputusan yang diambil oleh masyarakat Minangkabau harus mendapatkan kira approval daripada Bundo Kanduang itu sendiri. Dan satu lagi yang unik mengenai masyarakat Minangkabau. Susur galur keturunan ikut mak. Walaupun kita band yang ni, biarpun Islam sudah menjadi agama mereka, susur galur keturunan ikut mak. Satu hal lagi, harta pusaka juga turun melalui dari ibu ke anak perempuan. Dan apabila kita lihat di Negeri Sembilan pula, kita ada satu lagi figura, Ibu Soko. Ibu Soko ni merupakan sesuatu yang masih hidup di Negeri Sembilan. Jadi izin saya tunjukkan Ibu Soko yang saya kenal secara peribadi. Satu lagi. Yang inilah. Ini namanya Puan Salmiah. Okey. Jadi ini Ibu Soko di Luar Jolobu di Negeri Sembilan. Ibu Soko ni dikira Bundo Kanduang versi Negeri Sembilan. Jadi apabila saya bertemu dengannya, pertama kali saya dengan kawan saya Huda dekat situ, saya duduk di sebelahnya. Ketika itu ada upacara adat. Kemudian ada ketua, ada lebih kurang 2-3 orang ketua adat lelaki dan dia seorang je ketua adat perempuan. Lepas tu, orang-orang yang ada kat sekeliling tu, mereka pergi bersalaman dalam upacara tu dengan yang lelaki dulu. Lepas tu Puan Salmiah cakap dekat saya, mana boleh macam tu? Dalam adat kita, adat perpatih kena ikut perempuan. Kena dahulukan perempuan. Dan saya sangat terkejut dengan benda tu kerana Puan Salmiah ni seorang wanita tradisional. Wanita yang diberitahukan sendiri, dia seorang yang taat kepada suami. Dan dia sangat beragama. Tapi dalam ketika itu saya pelajari bahawa untuk menjadi kuat bukan bertentangan dengan kepercayaan beliau. Jadi saya tanya pada Ibu Salmiah ni, macam susah je jadi Ibu Soko ni, kena ambil tahu hal semua orang kat kampung, kena buat adat-adat bagai ni. Kenapa Puan Salmiah setuju? Dia kata, sebab itu tradisi saya. She came from a long line of matriarchs. Nenek dia Ibu Soko, mak dia Ibu Soko, dan dia merasakan sebagai anak sulung perempuan, dia harus juga memegang jawatan itu.
Jadi saya rasa sangat bersyukur dalam kehidupan saya ada dua tradisi yang memang ingin saya kongsikan dengan anda semua. Berkenaan wanita kuat. Kerana apa? Kerana ada suara-suara di luar sana tu, bukan luar lah, dekat Twitter je lah. Wanita ini kena taat, wanita ini lemah, wanita ini begini, wanita ini begitu. Dan penceritaan seperti yang disebut oleh kawan saya tadi, naratif harus dilawan dengan kepelbagaian. Dan di mana kita nak mencari bukti bahawa wanita ini kuat? Tak perlu tengok jauh sampai Rusia. Tengok sahaja di kampung kita sendiri. Tengok sahaja dalam keluarga kita sendiri. Tengok sahaja di tempat dan negara kita sendiri. Sememangnya ada. Akhir kata, wanita yang teguh untuk tradisi yang teguh dan tradisi yang teguh untuk wanita yang teguh. Sekian, terima kasih.